Orang nampak kan video affiliate yang dah siap je, tapi ramai tak tahu proses dekat belakang dia. Hari ni Bella nak tunjukkan macam mana Bella buat satu video affiliate dari mula sampai post. Hey, come along with me. Welcome to Bella, a place to be. Little moments, dreams we grow, sharing stories as we go. Bella Gas, keep going, keep growing every day with love and smiles along the way. Creating memories, come and stay. Thank you for joining my little story. See you again on another journey. Bella Gas, don't forget the way. Hi guys, welcome back to Bella Gas channel. So Bella sekarang ni tengah nak tunjuk perjalanan konten Bella sebagai content creator dan juga affiliate. Dalam konten ni Bella akan share macam mana proses, pengalaman dan perjalanan Bella sepanjang Bella buat konten. Biasanya sebelum rakam, Bella akan fikir dulu macam mana nak buat video tu, bukan sekadar tunjuk produk je. Tapi dia lebih kepada orang berhenti dan terus akan buat check out. Okey, untuk bahagian setup nampak simple, tapi angle dan juga pencahayaan tu sangat penting supaya produk tu nampak lebih menarik. Kadang-kadang satu video pendek ni dia perlukan banyak kali percubaan. Ada masa kan Bella akan ulang rakaman sebab nak cari shot yang paling sesuai. Okey, ini adalah proses yang Bella paling tunggu sekali. Selepas rakam, Bella akan masuk ke proses editing. Bella cuba pastikan video yang mudah difahami, menarik dan tidak terlalu panjang. Basically, bila video dah siap, Bella akan schedulekan setiap posting Bella. Actually, dalam satu minggu, Bella akan letakkan dalam 15 video untuk kita backup plan lah. So, ini baru permulaan perjalanan Bella sebagai affiliate creator. Bella tahu masih banyak yang perlu kita belajar, tapi Bella percaya setiap video ni dia akan bawa Bella lebih dekat dengan impian Bella. Macam Bella kata, keep going, keep growing. So, thank you pada yang belum subscribe, tolong subscribe. Jangan lupa kalau korang suka video macam ni lagi, boleh komen dekat bawah. Bye!